Beli emas ataupun BMW. Mun tuan ada wang tunai sebanyak RM250,000 pada tahun 2014, tuan ada pilihan untuk membeli sama ada BMW 3 series ataupun 1.85 kg emas. Katakanlah tuan pilih untuk beli BMW. Selepas 10 tahun, nilai BMW tu bila dijual balik harganya sekitar RM40,000. Tetapi 1.85 kg emas tu yang dibeli dengan harga RM250,000 dek dah bernilai RM600,000. Walaupun harga emas selalu dikatakan ada susu nilai bila jual, tetapi kena nilainya makin meningkat sehingga 185% walaupun sudah 10 tahun. Sebab emas tu adalah aset yang mempunyai appreciation value yang mana nilainya meningkat setiap tahun. Bermakna emas bukanlah aset yang susut nilai. Berbeza dengan kereta, nya adalah aset yang susut nilai ataupun aset dengan depreciation value. Selepas 10 tahun, nilainya susut sebanyak 84%. Jadi, siapa yang ada BMW Tech, tuan boleh menayangkan kekayaan. Emas tu pula disimpan dalam peti besi dan siapa pun tahu tentang kekayaan tuannya. Tetapi, selepas 10 tahun, emas 1.85 kg dah sama nilai dengan 3 biji BMW. Ilmu tentang emas tu sangat luas. Nya bukan jak membantu untuk mengukurkan kewangan tuan, malahnya boleh melindungi simpanan tuan dari jatuh nilai. Bagi yang berminat untuk menyimpan emas bersama Public Gold, tuan boleh isikan detail di bawah. InsyaAllah akan bantu tuan dengan sebaik.